Biasanya kalau orang nak pergi umrah, orang akan tanya nak pakai roaming ke nak pakai SIM card Arab Saudi. Sebenarnya dua-dua ni ada kelebihan dan kekurangan. Saya ringkasnya dari segi memudahkan bagi saya adalah pakai roaming. Sebabnya roaming ni dia harga dia untuk telco yang Celcom Digi dengan Maxis ni dia ada package yang bagi saya sangat baloi. Kurang RM100, macam Celcom Digi dia RM98. Kalau Maxis tak silap saya RM99 untuk 2 minggu 14 hari. Daily unlimited punya ni cuma dia capping at 2GB. Tapi cukup lah, based on pengalaman saya cukup lah untuk video call, WhatsApp call. Memang cukup, tak ada masalah. Jumpa jangan stream movie lah, itu memang tak cukup. Kalau SIM card pula memang betul dia untuk beli asasnya lebih murah. Cuma based on pengalaman kita, orang macam-macam ni biasanya pakai SIM card ni dia 2 hari sekali dia akan kata, oh saya bawa video call anak saya dah habis dah data, dah tak ada data dah. Jadi itu yang kadang-kadang bagi saya agak kesian bila top up dah beratus dah jadinya pakai SIM card. Tapi itu terpulang masing-masing kalau rasa itu lebih mudah. Yang keduanya dari segi praktikal lah. Kalau pakai roaming of course tak perlu nak buka-buka SIM card. Kalau pakai yang SIM card baru ni kena buka. Ada banyak kes masalah SIM card hilang dan sebagainya. Jadi kena banyak isu. Cuma kalau pakai yang roaming ni dia kena buat setting. Kadang-kadang setiap telefon ni berbeza, terutama Android. Dia kadang-kadang telefon dia setting dia kena activate ni, nak kena activate ni. So benda tu boleh buat di Malaysia. Dia boleh activatekan di Malaysia. Kita boleh pakai aplikasi dia lah, senang, pada mudah pakai aplikasi dia. Kat situ dia suruh activate roaming, lepas tu kena buka dekat setting dia kat mana nak buat lah. Yang tu kena semak sebelum pergi kalau nak buat roaming. Yang keduanya tentang macam mana praktikal di sana. Okey, di Arab Saudi ni dia block VoIP. Setakat hari ni dia block VoIP. Macam contohnya macam WhatsApp call, WhatsApp video call, dan benda-benda Telegram call video ke dia memang block. Jadi kat sana adalah beberapa aplikasi yang dia tak block. Semuanya jaranglah pakai, macam contoh IMO, benda tu kita jangan pakai. So yang biasa kita pakai ni dia orang block. Itu masalah dia. Jadi bila dia block ni, kalau kita pakai SIM card Arab Saudi dia akan block. Tapi kalau kita pakai roaming, dia tak akan block. Kalau kita pakai roaming ni kita boleh video call keluarga kita di Malaysia, kita boleh WhatsApp call dengan siapa-siapa jemaah yang lain pakai kita punya internet roaming. Tapi kalau pakai SIM card, dia masalah dia kat itulah dia block. Dan kalau nak buat juga dia ada pakai VPN, dia akan melecehkan, terutama bagi orang tua lah. Kecuali kalau orang yang dia pakai SIM card ni dia pakai iPhone dan orang yang dia nak call tu pakai iPhone, dia boleh pakai FaceTime. FaceTime setakat hari ni dia tak ada block. Kita boleh call dengan clear, FaceTime audio dan FaceTime video. Jadi secara ringkasnya anda boleh tengok yang mana, anda boleh pilih yang mana, dan boleh decide sebelum pergi, insyaAllah.